Semua orang bila roh dia keluar kat kaki tu, dia boleh rasa di kaki ni tak ada benda, dia tak ada gerak. Tapi roh duk berjalan keluar. Cuma bila orang itu husnul khatimah, yang rindu untuk menghadap Allah, yang rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu untuk menghadap pencipta dia yang dia sembah setiap hari selama ni. Tuan-tuan, orang yang mati ni akan menghadap Allah. Ini perjalanan roh yang saya akan cerita malam ni. Tuan-tuan, akan menghadap Allah, Tuhan kita yang kita rindu. Ada orang bila kita sebut dia rindukan pencipta dia, rindukan Tuhan dia, dia tak boleh nak feel. Dia kata rindu macam mana? Habaq kalau rindu anak-anak boleh faham. Rindu dan kasih Allah dia tak dapat perasaan tu. Padahal orang-orang yang beriman dikurniakan Allah perasaan dan orang kata keadaan itu. Keadaan tu. Dia teringat dengan Allah. Dia sayu bila sebut tentang kasih dan cinta Allah, mendayu-dayu hati dia, merintih-rintih hati dia. Ni kena cari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kepada Allah kena cari. Sebab kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Sesiapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah juga sedang suka untuk bertemu dengan dia. Sebab itu kata Rasulullah, ketika malaikat maut datang untuk jemput roh ni keluar daripada bumi ini, meninggalkan tubuh dan juga bumi ini, maka roh yang baik itu akan keluar dengan begitu mudah, kerana dia sudah lama roh itu teringin untuk tinggalkan dunia ni. Sudah lama roh itu teringin untuk tinggalkan tubuh batang itu. Betul tuan-tuan? Dia tak teringin dah dengan kehidupan dunia ni, dengan ni dia tak mau dah. Tuan faham tak? Bila malaikat mai ambil nyawa dia begitu seronok dia, malaikat mai ambil nyawa dia, punya seronok tak tahu nak bagi tahu. Itulah sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh yang baik akan keluar dengan cepat dan mudah. Sakit tetap sakit, akan tetapi roh yang merindukan Allah, merindukan Rasulullah, kasihkan Allah dan Rasul, akan keluar dengan cepat dan mudah, seperti mana air yang mengalir keluar daripada sebuah bekas. Cepat tuan-tuan. Ni saya buka ni, roh dalam ni tuang keluar air tu. Habis.